Okay, so kita kat sawah hari ni. Cuma hari ni agak bukan rezeki sangat. Sebab kalau kau tengok kat awan atas ni, seriously, tiba-tiba hari ni hujan. Setelah 2-3 minggu pagi tak hujan, tiba-tiba aku datang nak mancing, puyuh hari ni hujan pula guys. So diorang semua dah setting sana dah. Kita orang usah dulu. Sebab plan asal kita orang nak naik atas lagi sebenarnya, nak ke arah ke Sungai Besar. Tapi sebab Sungai Besar sekarang tengah lebat lagi, jadi kita orang ada dekat kawasan-kawasan Sekincan dulu lah. Sementara di tengah tak hujan ni. Sekejap lagi kalau hujan memang tak boleh mancing dah. So kita tengok ada tak ada puyuh hari ni. Cuma baru lepas hujan ni, air naik, kurang sikit puyuh nak makan sebenarnya. Jom kita tengok. Noh, laju dah campak. Ada lagi 2 rod sini. Itu tu yang orange, yang special, setting baik ni. So kita try tengok macam mana. Ni taruh sini. So aku pergi dengan adik ipar aku sebenarnya ni. Tengok macam mana, Allah alam. Sebab dia sekarang dia dah kena racun mancing puyuh. Habis. Jadi tai dah. Ada yang makan ke? Comelnya cengkerik dia. Aduh, ini cucu cengkerik pun dijual. Kedai sekarang asal boleh buat untung ni. Comel sangat ni. So daripada bontot pergi ke kepala. Bontot pergi ke kepala. Cek. Cu pun ambil. Tengok orang mancing tak tahan. Ada makan Mal? Kalau tu panjangkan lagi lah, kalau pendek sangat. Kena panjangkan ejas lah. Kita tengok dulu. Habis. Kenapa? Panjangkan sikit lah. Panjangkan sikit. Sebab baru lepas hujan air naik bang. Bismillah. Baru lepas hujan air keruh. Tapi air keruh tak ada masalah selalunya. Kat depan ni lah nangkap-nangkap. Tengok sini ya. Lajunya arus. Tak boleh panjang sangat ni, cetek air dia. Dapat dah. Ui, besarnya bang. Apa tu? Haruan. Pagi-pagi dapat haruan. Kotor selipar aku. Pendekkan rasanya. Panjang sangat ni dek. Adik punya panjang sangat. Pendekkan sikit. Sebab air dia cetek ni. Nanti kena guni. Ada yang makan ke? Haruan dia sebab ada benda bergerak. Tak makan langsung ni. Sebab lagi satu hujan tu. Kalau hujan dia jadi ni. Sini. Aku cengkerik dengan udang. Cengkerik aku comel sangat. Cicit cengkerik. Ini pun air surut ni. Kau tak tinggi lagi ni sebenarnya ni. Abang rasa haruan dah? Haruan tu. Haruan. Haruan lah tu. Puyuh. Puyuh rupanya. Okay, so ni tak tahu ni dah spot ke-5 ke spot ke-6 lah kita orang pindah-pindah. So adik ipar aku dapat. Aku pun tengah kita orang try and error je guys. Sebab dia ada 2 problem kat sini sekarang. Satu, sebab hujan. Bila hujan air agak kurang sikit lah. Memang susah sikit lah ikan nak makan. And then another thing is, nak cari betul-betul rumah dia duduk mana sekarang. Dan kita tak jumpa lagi sebenarnya rumah ni. Tengah cari rumah. So adik ipar aku dapat kat parit kecil. Biarkan dulu. Aku nak cari kat mana lubuk dia duduk ni. Kita orang tengah dalam ni dah ke-5 tak silap aku ni. Ni pot ke-5 dah kita orang duduk ni. Pelayar pula hilang. Dapat ikan pelayar tak ada. Dia makan ke? Ui! Jatuh-jatuh terus makan. Jatuh-jatuh terus makan. Aku nak ubah sebenarnya. Haruan.
Haruan banyak haruan. Tak ada, jap. Nak ambil apa? Sana. Aku nak ubah tempat, tiba-tiba dia ni makan. Azimi punya pun. Boleh pegang ke? Boleh? Aku dia makan dekat rumput tu. Kalau dia makan kau terus kau tarik tau. Haruan banyak situ. Itu belai bukannya pegang. Dia boleh belai haruan macam tu. Ica macam ni. Bukan haruan dia belai. Ya Allah Ica. Jap. Taruh bawah lucu. Ini tak boleh. Ini sini serius banyak haruan. Jahanam sini banyak haruan ni. Pelayar jangan taruh mana-mana. Pelayar taruh dalam bekas ni balik. Saya sebab saya memang tak ambil tahu. Tadi Mal tadi. Awal dengan abang. Itu je. Mal tadi last. Oi. Ambil. Kata ni pegang je lah. Pegang mak. Lebih. Kan lambat. Dua keluar. Tutup ni tolong. Dah. Ni pelayar sini. Sini banyak haruan ni. Asalkan dapat ikan. Aku baru angkat, taruh, nak ubah, dimakan. Haruan dekat rumput-rumput tu banyak. Kalau nak haruan, puyuh macam tak ada je ni. Macam ni aku taruh. Lepas tu aku nak angkat, tiba-tiba dia dah makan dah. Haruan. Besar haruan. Saiz curut. Pakai teleskopik je geng. Aku dah agak dah mesti ada haruan ni. Tapi aku malas nak casting, jadi aku main teleskopik je. Adik ipar aku pergi kat tempat aku dapat tadi. Lala dapat haruan juga. Aku rasa banyak haruan situ tu. Boleh tak Mat? Ha? Rumah ada? Ha. Lepas sikit lagi. Depan sikit dimakan. Letih pula tunggu. Oi. Aku baru taruh rod. Alamak. Jangan pegang. Ni dia ada sengat. Dia ada sengat. Oh. Belakang ni ah. Ni ah tepi Pak Nur pegang nampak. Ni sengat dia. Baik-baik. Ni lah kali. Mak datuk jauhnya bekas. Keli. Up. Ya. Hop. Sikit. Kena awak. Mana? Kena mandi. Sekejap. Patutnya sebelah sini tadi. Allah. Hai. Mana dia? Licin ni. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Pegang kepala dia. Tahu. Licin sangat. So itu saja guys, itu saja. Kita orang banyak pindah-pindah tempat daripada Tanjung Garang membawa sampai ke, aku rasa ni parit berapa? Parit 12, parit 13. Aku tak tahulah parit berapa tadi. So hasil yang tadi korang tengok tu boleh tahan juga. Cumanya kita orang kena banyak pindah lah dan banyak makan petrol sikit kat situ sebenarnya. Hujung musim mancing sawah sebenarnya ni sebenarnya. Hujung musim, lepas tu kebetulan kita orang datang tadi pagi. Hujan guys, hujan jadi ikan agak kurang sikit nak makan lah. Tapi at least ada ikan nak makan. Dan muka-muka kelaparan dekat belakang. Termasuk driver sekali. Okay, kita tengok nanti macam mana kat, tak apa-apa, kita tengok macam mana cari makan apa. Dan kita tengok nanti kat rumah macam mana ikannya, banyak tak banyak. Okay, jumpa lagi next vlog, InsyaAllah. Assalamualaikum.